Muhammad Akil Irsyad bin Azmi. Saya berumur 11 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Wakaf Raja. Saya merupakan pengawas sekolah. Saya ingin berkongsi dengan kawan-kawan tentang sebuah buku yang sangat menarik yang telah saya baca. Buku yang saya ingin kongsikan ini berjudul Bagai Lebah Menghimpun Madu. Buku ini hasil karya Siti Nur Nadiah Zakaria. Buku Bagai Lebah Menghimpun Madu ini diterbitkan pada tahun 2016 oleh Anugerah Publication. Buku ini mengandungi 54 muka surat dan ianya buku fiksyen Melayu. Buku ini mengisahkan tentang seorang ibu tunggal yang telah kematian suaminya yang bernama Puan Liana. Puan Liana mempunyai seorang anak yang bernama Haris. Haris seorang yang rajin membantu ibunya. Puan Liana amat bersyukur kerana diberi anak yang rajin membantunya yang boleh diibaratkan bagai lebah menghimpun madu. Apabila Puan Liana tidak sihat, Haris akan mengambil tanggungjawabnya seperti memasak, membasuh rumah dan membasuh pakaian. Haris juga cerdik pandai dalam pembelajaran. Haris tidak akan melakukan perkara yang tidak berfaedah. Haris tahu masa depannya akan cerah apabila ia bersikap rajin mengulang kaji pelajaran. Pada pandangan saya, buku ini banyak kasih sayang antara ibu dan anak yang akan membuat pembaca terharu. Selain itu, banyak pengajaran yang boleh diambil oleh pembaca seperti jujur dan memegang amanah yang diberikan supaya kehidupan kita lebih harmoni. Sebagai kesimpulannya, nilai-nilai positif yang ditunjukkan dalam cerita ini perlu dititik beratkan dalam kehidupan seharian, seperti berubah menjadi lebih baik dan tidak membocorkan rahsia demi menjaga aib orang lain. Ibu bapa perlu tegas dalam masa yang sama mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak. Sekian, terima kasih.